tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alaihi. Muslimin muslimat mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya Allah telah memberi kita kesempatan pada hari ini untuk kita berada dalam keadaan yang sihat. Allah hadirkan kita di rumah Allah Jalla wa Ala. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berada pada hari yang Jumaah Mubarakah, iaitu hari yang penuh dengan keberkatan, iaitu Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu sekalian hari, ya. Jadi lepas ni kita akan khutbah, kita akan dengar berkaitan dengan khutbah Jumaat, dan nanti kita akan tengok selalu ayat yang mana kita ni datang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengharapan. Yang Allah sebutkan last sekali apa yang kita harapkan, wal aqibatu lil muttaqin, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di muka bumi Allah ni tidak ada lain, kita mengharapkan ending kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu setiap minggu kita akan dengar rukun khutbah itu selalu sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Kita mengharapkan dalam hidup kita, baru sebelum ni kita baru lepas daripada puasa bulan Ramadan, so kita menyambut Syawal, dan sekarang ni lepas ni nak raya haji. Jadi kita bertakwa. Sebab apa kita berpuasa? Ayat puasa pun cerita pasal takwa. Bila kita bertakwa ini, takwa ini apa maksud dia? Takwa ini adalah kita meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah Jalla wa Ala, dan kita melakukan perkara yang Allah sukai. Imam Ghazali menyebutkan bahawa takwa ini terbahagi kepada 3 dalam Al-Quran. Ada cerita ada tiga maksud takwa ini. Yang pertamanya sebutkan sebagai haibah, iaitu takut. Takwa ni maksud takut. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tidakkah kamu takut bila mana nanti kamu akan kembali kepada Allah? Dalam kamu kembali itu, kamu akan dipertuntunkan atas apa yang kamu lakukan. Maknanya apa yang kita buat selama kita berada di muka bumi Allah Jalla wa Ala ini, makanya semuanya itu akan dipertuntunkan balik di hadapan Allah. Dan waktu tu adakah kita berasa bangga bila mana kita datang jumpa dengan Allah, kita bertemu dengan Allah, kita nak kata, oh ya Allah, inilah sebagai hamba-Mu, aku datang di hadapan-Mu ya Allah, ini adalah amalan aku yang aku nak pertuntunkan di hadapan-Mu. Jadi kita rasa tak dalam diri kita bahawa sekarang ni, kalaulah umur kita sampai mungkin hari ni last, mungkin kita tak tahu kan, mungkin lepas main Jumaat ke kan, kita tak tahu umur kita. Allah boleh tarik bila-bila masa, sebab itu hak Allah kan. Allah boleh tarik bila masa Allah nak tarik nyawa kita. Allah boleh tarik bila masa. Tapi bila Allah tarik nyawa kita, agak-agak kita balik nanti berjumpa dengan Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Waktu time tu bila kamu jumpa dengan Allah, adakah kamu rasa kamu nak perlukan itu amalan-amalan kamu itu, kamu rasa bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi ayat ini disebutkan sebagai amaran, bahawa kamu tak takut ke nanti bila satu masa setiap perkara perbuatan yang kamu lakukan itu akan dipertuntunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata wattaqu, dan takutlah. Ayat tu kata dan takutlah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ketika mana kamu akan kembali nanti,
kamu akan dipertontonkan setiap amalan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Allah, kita tak boleh sorok dengan Allah, kan? Walaupun kita dengan manusia kita boleh sorok, kan? Kita dengan manusia kita boleh sorok, kita balik, kita hari ni semayang balik, orang lain tak nampak kita buat benda mungkar, kita buat benda-benda jahat, kan? Kita mencuri ke apa benda lah, benda-benda jahat yang kita lakukan. Tapi dengan Allah kita tak boleh tipu. Allah tahu kita dekat mana kita pergi, Allah tahu kita. Kita pergi mana ceruk sekalipun, Allah tahu kita buat apa. Jadi kita fikir nak buat jahat itu masuk takwa. Ketika mana kita nak buat jahat, kita ingat Allah nampak aku buat ni. Jadi kita rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa takut, khauf, ataupun rasa haibah, iaitu rasa takut, rasa takjub, rasa takutlah atas apa yang nanti mungkin apa benda yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, disebutkan bahawa Imam Ghazali sebutkan bahawa maksud takwa di dalam Al-Quran yang kedua adalah taat. Yang tadi saya baca ayat itulah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Itu maksud ayat tu. Penggunaan takwa juga, kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Maknanya kalau kita taat dengan Allah, taat dengan betul-betul punya taat. Tak ada taat yang mana kita betul-betul, maknanya bila kita dekat mana sekalipun kita betul-betul rasa itu apa jahat, termasuk dia dalam Al-Quran yang berkata taat betul-betul. Itu pergunaan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang ketiga adalah Imam Ghazali sebut takwa itu wa yakhshallaha wa yattaqu, dan dibersihkan kamu, dan kamu dibersihkan dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia diampunkan dosa-dosa dia. Bila dia nak buat jahat, dia rasa takut, itu maknanya Allah telah mengampunkan dosa-dosa dia. Orang yang dia ketika mana dia nak melakukan maksiat, dia tinggalkan maksiat itu sebab apa? Ketaatan dia kepada Allah. Mana wa yakhshaw, iaitu dihapuskan dosa-dosa dia disebabkan apa? Ketakwaan yang ada pada diri dia. Subhanallah, kan? Kadang-kadang kita nak buat jahat, kan? Kita nak buat jahat, kata contoh kadang-kadang sekarang tenang WhatsApp je, kan? Nak copy ni sebab nak peli kawan tu masuk dalam grup, tujuannya nak bagi sakit hati orang tu, tiba-tiba tarik pula, tak nak lah, nanti berdosa pula. Itu ada takwa. Waktu time kita buat, kita tak jadi nak buat tu, Allah ampunkan. Wa yakhshallah, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Itu tiga maksud daripada Imam Ghazali. Tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebutkan takwa ini, ada 4 sifat takwa ni. Siapa yang mempunyai sifat takwa, maka dia mesti yang pertamanya ada al-khauf bil jalil, iaitu dia pergi ke mana-mana dalam melakukan apa sekali ibadah kepada Allah, ataupun dekat mana sekalipun dia rasa Allah dengan dia. Itu al-khauf, dia rasa takut. Dia pergi mana-mana dia rasa khauf, dia rasa takut sangat-sangat. Wish, kalau aku buat jahat macam ni. Tapi kalau ada orang semayang, boleh semayang, tapi balik pergi tekan nombor ekor dekat spot toto ke apa, kan? Habis macam mana Ustaz? Hilang lah tu, takwa tak ada lah tu. Semayang waktu semayang tu ada, tapi time lepas semayang pergi tekan nombor ekor. Pergilah kat spot toto tu, pakai helmet siap, dengan reference tutup kali, gelapnya, tak nampak, kan? Orang nampak AJK masjid, kan? Tutup, tak payahlah. Lepas tu pergi nombor, tak guna lah, itu tak ada takwa lah.
Ni orang takwa ni apa? Bila time senyap seorang pun dia rasa dia berjaga, tak buat maksiat, dia jaga diri dia. Itu adalah orang bertakwa. Waktu time ramai orang ke, waktu time tak ada orang ke, dia tetap sama juga. Dia istiqamah dalam ibadah dia. Dia rasa takut. Sebab apa? Dia tak buat maksiat bukan sebab manusia, tapi dia tak buat maksiat sebab Allah. Ya. Susah kan? Kadang kita ada waktu kita iman kita tengah naik, alhamdulillah kan. Tapi ada waktu-waktu tu kadang-kadang kita terlupakan benda tu. Sebab tu ulama sebut kalau waktu time tu kita rasa terlupakan Allah, kita teringat bahawa kita buat tu manusia pandang kita, baru kita buat. Kita bukan buat tu sebab takutkan Allah. Kita buat sebab apa? Kita takut orang pandang kita, orang tahu kita ni orang masjid, orang surau, orang tahu kita selalu datang pergi sembahyang, atau orang tahu bapa kita orang baik, kita tak buat. Itu sebab manusia. Tapi berapa banyak yang kita tak buat maksiat sebab aku takutkan Allah. Kan? Cuba kali ni kita ubah kita punya tu. Pemikiran tu kita kata aku takut apa? Takut kalau Allah tak bagi, aku tak pandang aku. Aku takut kalau Allah murkakan aku. Dalam dunia ni, tuan-tuan, kalaulah manusia benci dengan kita, semua manusia benci dengan kita, tapi kalau Allah sayang kita, hidup kita akan aman. Tenang hidup kita, kan? Allah kata dengan kita. Kita baca surah Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kata apa? Hei manusia, aku ni ada sentiasa dengan kau. Kalau kamu pandang manusia, manusia tak suka engkau, aku ada dengan kau. Walaupun orang tak suka kau, semua orang tak suka kau, benci dengan kau, tapi aku ada dengan kau. Allah kata, Allah pesan kau. Sebab tu Quran kita baca, kita ingat balik Allah. Bila kita ingat macam tu, apa lagi benda yang paling hebat melainkan Allah ada dengan kita selalu. Tenang tak hati kita? Tenang kan? Kita tak ada rasa apa dah hidup ni, rasa kalau orang tak pandang kita apa, tak apa, aku buat baik, aku punya hal, aku yang buat baik. Bukan sebab manusia, bukan sebab manusia pandang aku baik, bukan. Tapi aku buat ni memang betul-betul aku buat kerana Allah. Kita tenang. Dan ketika mana manusia kita duduk berseorangan dalam keadaan kita susah itu, waktu tu Allah kata, kamu rasa susah, aku ada dengan kau. Subhanallah. Saya bila baca ayat ni, bila kita sendiri duduk kata, kita ni kadang-kadang kita terlalu pandang orang, kita rasa susah hati kan? Kita rasa macam kadang-kadang ada benda waktu tu kita stuck betul. Ya Allah, mana aku nak cari duit ke, mana macam masalah aku besar sangat ni, depan aku ni aku tak tahulah kalau aku lepas ni hidup lagi tak hidup lagi. Tapi alhamdulillah hidup je kan? Tapi sebenarnya kita tak tahu yang ada dengan kita sentiasa tu Allah ada dengan kita. Allah selalu ada dengan kita. Tapi kita lupa benda tu, kita duk cari benda lain. Kita duduk memohon sangat-sangat dengan orang, tapi kita lupa pemberi rezeki yang sentiasa memperkenankan itu hanya Allah Jalla wa'ala. Sebab tu Allah kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Kamu duduk kat dunia ni, akhirat lana lagi best, lagi seronok. Kamu akan lupa bila aku bagi kamu syurga kan, inna ashabal jannati inna ashabal jannah, semuanya sahabat-sahabat yang dalam syurga itu, maka ketika mana mereka duduk tu, mereka lupa yang mereka ni pernah susah lebih dahulu sebelum ni. Mereka pernah susah, lupa. Orang masuk syurga, dia lupa dia pernah susah. Boleh bayang tak nikmat syurga tu? Bila kita duduk kat syurga, kita lupa yang kita pernah susah dulu ni. Kadang-kadang kita tengok orang tu, dia punya susah, ya Allah kesiannya, tapi dia redha dengan apa yang dia dapat. Di dunia kita nampak dia susah, tetapi hakikatnya ketika mana dia masuk dalam syurga Allah, dia lupa langsung akan apa segala susah-susah dia ketika di dunia terlebih dahulu. Dia lupa. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali menyebutkan bahawa
Wal amal bil tanzil, dia beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Quran, apa yang ada dalam Al-Quran dia amalkan. Quran kita kena lazim hari-hari baca kan. Hari-hari kalau boleh baca. Jangan tinggal Quran. Kalau kita tinggal Quran, hati kita akan mati. Sebab tu jangan waktu time bulan Ramadan je kita pulun baca Quran 30 juzuk kan, ataupun kadang sehari tu semangat 1 juzuk baca habis, lepas tu tinggal habis. Istiqamahkan hari-hari baca Quran. Quran jangan tinggal. Dan yang terbaik itu dia beramal apa yang diturunkan, dia amalkan apa yang ada dalam Al-Quran tu. Dia tengok Al-Quran, jangan baca terjemahan je, baca tafsir sekali. Ada peluang sikit baca tak apa. Walaupun kita tak baca 1 juzuk, tapi sekurang-kurangnya kita baca itu kan, kita baca Al-Quran itu, kita baca 2 ayat tapi kita baca tafsir, itu yang lebih baik. Kita tadabbur Al-Quran tersebut, kita tengok ayat tu, kita tahu asbab nuzul je, kita tahu penggunaan ayat itu, kenapa Allah turunkan ayat ni begini, kenapa ayat ni turun macam ni, apa sebabnya kan. Kita tengok tu barulah kita rasa kita beramal dengan apa yang diturunkan. Kita fikir balik, sebab apa Al-Quran ni banyak benda yang Allah cerita, benda yang kadang-kadang kita tak pernah terfikir pun. Dan tadi saya cerita pasal surah Kahfi tu, macam mana Allah boleh cerita 309. Kenapa perkataan 309 tu? Rupanya Allah dah kira siap-siap dah bagaimana kalender kalender Syamsi dengan Qamari tu. Hijrah dengan kalender Masihi. Maknanya dah kira siap dah. Subhanallah kan. Tu Al-Quran. Banyak benda kan, yang kalau kita baca, kita renung ayat, maka kita akan faham. Kita akan rasa bahawa besarnya Quran ni, siapa yang baca, dia tadabbur, dia akan hidup dalam keadaan tenang. Dia akan menjadi orang yang hebat, orang yang cerdik. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ajma'in, Sayyidina Umar ni dia hafal Al-Quran, dia hafal surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kan, surah Al-Baqarah ada berapa juzuk? Lebih kurang nak dekat 3 kan, tak sampai 3 lah, nak dekat 3. Jadi kan baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah, baca Al-Baqarah dihafaz oleh Sayyidina Umar 3 tahun hafaz. 3 tahun. Kalau orang belajar tahfiz kan, 3 tahun tu dah hafal Quran dah. Tapi Sayyidina Umar 3 tahun hafal Al-Baqarah. Lambat ke cepat tu? Lambat lah kan? Ke cepat? Kalau kita tak hafal memang kita rasa cepat lah kan? Tapi kalau orang tahfiz 3 tahun dah hafal Quran lah. Sekarang ada yang setahun setengah pun ada, 2 tahun tu biasa ya. Tapi yang kata kalau 3 tahun berhafaz surah Al-Baqarah, kira lambat lah. Tapi Sayyidina Umar dia hafaz, kenapa dia lambat? Bukan sebab dia hafazan dia lambat, tapi dia hafaz lambat itu disebabkan apa? Disebabkan dia hafaz lambat itu sebab setiap ayat yang dihafaz itu, maka diamalkan ayat tersebut. Itu lebih baik. Ni kita kan, kita hafal, ustaz saya surah Ad-Duha sampai An-Nas saya hafal. Tapi ya tak apalah surah Ad-Duha sampai An-Nas, jadi imam dengan keluarga kita Ad-Duha sampai ke An-Nas je lah baca, tak apa, tak ada masalah pun kan. Tapi janganlah sampai hafal apa, ustaz saya hafal 4 kul je ustaz, jadi imam keluarga kan, sembahyang tarawih pun 4 kul saja. Tak boleh itu. Asyik-asyik isteri tahu dah, ni lepas ni qul huwallahu ahad ni kan, isteri pun dah tahu nak baca apa dah. Jadi kalau boleh kita Ad-Duha sampai An-Nas okey. Kalau kita hafal Ad-Duha sampai surah An-Nas, berapa banyak di kalangan kita baca, kita faham ayat tu. Cuba kita balik, kita apa ayat tu, kita tengok surah Ad-Duha kan, surah-surah Al-Qadar kan, kita baca tu, kita tengok, oh ni ayat cerita pasal ni, kenapa, dan kita baca tafsir lah. Jangan baca terjemahan je, baca terjemahan Bimbingan Ar-Rahman tu terjemahan saja, bacalah tafsir Ibn Katsir ke kan. Jadi kita tengok maksudnya ayat tu turun sebab apa. Jadi Al-Quran ni waktu ni bila turun, kenapa ayat ni turun, ada sebab-sebab dia. Jadi daripada situ, sebab apa Quran ni diturun secara mutawatir, dia turun sikit-sikit. Sebab apa?
Kalau kita baca surah Al-Qadar kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar kan, inna anzalnahu maksudnya Quran itu berdebuk macam tu Allah kata. Tapi Al-Quran itu yang gedebuk tu Allah bagi kepada di Baitul Maqmur kepada malaikat Jibril. Tapi melalui malaikat Jibril diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Sikit. Ada sebab dia. Allah tak turun, anzalnahu terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila turun sikit tu ada peristiwa dia. Sebab apa? Untuk kita juga kita faham kenapa turun ayat tu dan bersesuaian dengan peristiwa yang berlaku. Jadi dari situ kita boleh ingat, kita boleh faham dan boleh jadikan sebagai amalan. Itu penting. Jadi Al-Quran kalau boleh jangan miss untuk baca Al-Quran. Kan? Jangan miss untuk baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, al-qanaah ataupun ar-ridha bil qalil. Redha dengan sedikit. Apa rezeki yang kita ada itu kita rasa gembira dengan apa yang kita ada, tuan. Kan? Kalau kita tak rasa gembira dengan apa yang kita ada, kan? Kita rasa kan kalau kita rasa macam aku ni tak cukup, rasa buat kenapa jiran aku lebih daripada aku tak cukup lagi. Sebab tu ada hadis qudsi sebenarnya sebutkan siapakah orang yang paling kaya, dan siapakah orang yang paling kaya sekali. Orang yang paling kaya sekali dalam hadis sebut apa? Orang yang paling kaya itu adalah itna tastaghni, iaitu apa? Orang yang dia berasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia cukup apa yang ada. Apa yang dia ada dia cukup. Itu orang paling kaya. Hadis kursi. Maknanya dia rasa cukup. Kadang-kadang ada orang kita nampak rumah dia besar, rumah dia bertingkat-tingkat, kan? Kereta besar, tapi dia tak rasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia kata dalam akaun aku tak cukup ni, tak ada 2 juta. Dah ada 2 juta tak cukup, ada 3 juta. Tak cukup. Maknanya dia belum cukup kaya ni. Dia tak rasa cukup dengan apa yang dia ada. Sebab hadis itu apa? Orang yang kaya itu adalah orang yang mana dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia rasa cukup. Kadang-kadang ada orang gaji sikit je, tapi dia rasa cukup, dia rasa tenang. Itulah orang yang paling kaya, tak? Dia pergi mana pun dia rasa tenang. Dia tak ada rasa nak fikir apa orang kata, dengan apa yang dia ada tu dia rasa dah rasa happy dah. Keluarga yang dia ada, apa yang Allah berikan kepada dia, dia rasa seronok dah. Dia rasa cukup dengan apa yang ada. Itu seronok. Sebab itu kita tengok sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Saidina Osman bukan tak kaya, tapi dia banyaknya bersedekah dan dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Hebat tak hebat Saidina Osman, dialah orang yang mewakafkan Bi'rul Rummah. Bi'rul Rummah tu sampai sekarang ada lagi, sampai adanya hotel funduk wakaf Saidina Osman. Di mana? Di Madinah. Hasil daripada wakaf dia Bi'rul Rummah tu, telaga rumah tu yang dikatakan orang muhajirin, telaga itu adalah pengubat kepada apa? Air yang ada di dalam telaga itu bersamaan rasanya seperti air Zam-Zam. Tapi dimiliki oleh orang Yahudi. Bila dimiliki oleh orang Yahudi, maka Nabi kata siapa yang dapat membeli, mewakafkan perigi Bi'rul Rummah ini, maka dia telah menempatkan tempatnya, rumahnya di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditempatkan tentu. Maka Saidina Osman ni pergi deal. Dia deal dapat. Dia ambil separuh dulu, tapi dia kena pergi beli harga dengan harga yang mahal, iaitu 12,000 dirham. Harga yang mahal sangat. Separuh lah. Tapi Saidina Osman kata tak apa, hari gila-gila. Hari ni orang Yahudi, esok hari aku. Jadi bila time orang Yahudi tu kena bayar macam biasalah, harga mahal. Tapi time dia free of charge. Jadi kita akan pilih free ke pilih bayar? Mesti kita pilih yang free lah, kan?
Macam kat rumah saya ada kedai mamak baru buka makan free, beratur panjang dah, beratur panjang, mana-mana orang datang sebab free lah. Esok bayar tak ada orang dah, kedai tak ada, kosong balik sebab kena bayar kan. Itu betul. Tapi bila free tu kan, beratur panjang kan, sedapnya masak. Tapi yang sedap tu esok tak nampak dah, kan. Hari ni hari tu sebab free. Ya macam tu. Sama dekat Sayyidina Osman, waktu tu memang ramai beratur. Perlu dikatakan bahawa penduduk Madinah semua datang untuk waktu time Sayyidina Osman. Tapi tuan-tuan, bila time Yahudi tak ada orang. Tak ada orang. Bila sekali Sayyidina Osman beli dengan harga yang murah, lagi separuh harga tu, iaitu 8,000 dirham saja. Tapi diringkaskan cerita, dia katakan bahawa di kawasan Bi'ru Rumah itu adanya kebun-kebun tamar, dan waktu tu lepas dah deal tu, ada sahabat Nabi yang hartawan datang jumpa dengan Sayyidina Osman. Dia kata apa? Wahai Osman, aku nak beli harga dengan harga 3 kali ganda daripada harga yang kau beli ni. Sayyidina Osman kata, ada lagi tinggi daripada ni. Kemudian sahabat tu kata, okey tak apa, aku ambil 6 kali ganda daripada ni. Dia kata, ada lagi tinggi daripada ni. Sahabat pun tak puas hati, aku ambil 9 kali ganda daripada ni. 9 kali ganda. Harga dia beli itu 20,000 dirham, digalikan dengan 9 kali ganda. Subhanallah. Dia beli itu dah mahal lah, tambah lagi 9 kali ganda. Kalaulah kita ni Sayyidina Osman waktu tu, untung kan, untunglah kan, 9 kali ganda. Rumah kita beli 9 kali ganda daripada harga asal. Seronok kan? Seronok kan? Berjual tak? Mesti jual punya lah. Tapi Sayyidina Osman kata apa? Ada lagi tinggi daripada ni. Kali sahabat tu tanya, siapa yang berani tanding apa yang aku tawarkan kepada kau ni Osman? Siapa yang berani tanding ni? Kemudian Sayyidina Osman kata, Allah yang tawarkan lebih tinggi daripada ni. Dan dia bacalah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya ke jalan Allah, seumpama dia letakkan satu benih, kemudian daripada satu benih itu sab'ah kepada 7, dan daripada 7 ranting itu, setiap ranting daripada 7 tu, setiap satu daripada 7 itu kepada 100 kali ganda, iaitu mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah lah yang terbaik, yang memberi ganjaran yang terbaik kepada kita. Maknanya Allah lah urus niaga yang terbaik, yang kalau kita berurus niaga dengan dia, itu yang membawa kepada keuntungan. Subhanallah. Nah kan. Kemudian last sekali adalah al-isti'dad yaumar rahim, iaitu sentiasa ingat kepada kematian. Kita kena sentiasa ingat kepada mati. Mati ni dia tak kira waktu. Dia tak kata mati kita tak ada waktu yang spesifik bagi tahu. Berapa ramai kawan kita yang tahun lepas kita jumpa dia, tahun ni dia tak jumpa dah. Ada orang tuan, satu jemaah saya umrah kan, anak ada baru je masuk universiti bawa hafal Quran, tiba-tiba kena sakit kanser. Tiba-tiba sakit dia tu tak ada dekat Malaysia, tak ada orang jangan kena sakit tu. Muda lagi. Lepas tu dah kena kanser tu, daripada stage 1 3 bulan naik terus stage 4, terus meninggal langsung. Sebulan lepas tu meninggal. Tak tahu kan, kadang ajal tak tahu. Ibu Tuhan bagi sakit ke kan. Ada orang meninggal tidur. Hari ni barulah cakap, borak-borak kedai kopi baru. Saya ni baru je semalam jumpa dia ni. Baru je lepas semalam duduk kedai mamak malam. Tengok-tengok pagi ni meninggal. Tak nampak pun tanda. Kadang-kadang tak nampak, tak meninggal. Baru semalam cerita dengan dia ni. Topik pun cerita pasal topik dunia lagi. Tak tahu hari ni meninggal. Kadang-kadang Allah nak bagi, Allah nak tarik nyawa kita pun tak tahu bila. Tak tahu bila.
Allah boleh tarik bila-bila masa, anytime Allah nak tarik. Tapi boleh tak kita kata, ya Allah kenapa kau tarik awal ni, dia muda lagi, kan? Tak boleh lah. Sebab itu hak Allah. Nyawa apa yang ada, kita hembuskan nafas, ini semua hanya pada Allah. Allah yang bagi kepada kita. Allah pun tak pernah charge kepada kita. Mata yang kita guna hari-hari, kita tengok benda tak baik ke, kan? Kita lupakan Tuhan, kita tak tengok Al-Quran ke apa ke, kita tak baca benda-benda yang baik, asyik tengok benda-benda yang jahat je. Allah tak charge pun kita, kan? Telinga kita selalu dengar orang rumpat cerita tak baik, tak ada Allah charge kita, kan? Mulut kita selalu cakap benda-benda tak baik, tak ada Allah charge kita, kan? Tangan kita senang type, kutuk orang senang, kan? WhatsApp kan, WhatsApp ke apa ke, Facebook ke apa kan, senang je, cakap main sedap ikut perasaan, tak ada Allah charge kita benda tu betul tak betul, kan? Tapi Allah boleh tarik kita bila-bila masa. Sebab tu kalau Allah nak memberi, kan, Allah nak bagi kita, kalau Allah nak tarik nyawa kita, anytime Allah boleh tarik nyawa kita. Sebab itu kita, ya, kita perlu, orang kata, selalu sentiasa mengingati kepada kematian. Anggaplah solat, contoh lepas ni kita nak sembahyang, anggaplah solat kita ini adalah solat yang terakhir. Bila kita sentiasa ingat ini adalah ibadah aku yang terakhir, maka kita akan rasa tak khusyuk dalam ibadah kita. Kita rasa tak? Mesti kita akan rasa. Kita akan buat yang terbaik. Macam orang nak kena hukum gantung, hari ni nak kena, besok ni pagi nak kena gantung, kan? Maka bila tak nak kena gantung tu, waktu tu dia akan buat semayang yang terbaik. Sebab apa? Itu adalah ibadah dia yang terakhir. Wallahu alam. Jadi insya-Allah moga-moga kita amalkan yang terbaik sifat takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ia menjadikan diri kita, dalam kita mendengar perkataan takwa itu, kita sentiasalah letakkan 4 perkara yang digariskan oleh Sayyidina Ali sebagai orang yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.